Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, cikgu. Semua sihat tak hari ni? Sihat. Okey, hari ni sebelum tu tanda tangan. Kita nak baca doa belajar ni. Get ready semua. Okey, tanda tangan baca doa belajar. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik alaina ni'mataka wasyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey. Tahu tak hari ni kita nak belajar apa? Sekarang awak belajar subjek apa ni? Sains. Sekarang ni awak semua akan belajar subjek sains. Jadi, siapa tahu hari ni kita nak belajar tajuk apa? Robot. Benda Raya. Okey, tak apa. Cikgu bagi tahu dulu. Hari ni kita akan belajar tajuk benda hidup dan benda bukan Hidup. Sebelum tu, cikgu akan bagi tahu dulu apa dia objektif pembelajaran pada hari ini. Okay, awak tengok depan ni. Objektif pembelajaran ni apa? Apa yang awak akan belajar dan apa yang kita akan capai pada pelajaran hari ini, okey? Yang pertama 3.11 membanding dan membezakan benda hidup berdasarkan ciri-ciri tersebut. Yang pertama, bernafas, kedua memerlukan air dan makanan, ketiga bergerak dan keempat membesar, akhir sekali barulah membiak. Okey. So, semua orang dah tak sabar ke nak belajar hari ni? Dah tak sabar. Ya, dah tak sabar. Okey, jom kita tengok. Cikgu ada something hari ni. Cikgu ada bawa sesuatu. Siapa tahu gambar apa ni? Gambar apa? Robot. Jadi, siapa kat rumah dia ada robot? Kat rumah semua orang ada robot. Okey, jadi cikgu nak tanya, apa dia beza robot dengan manusia? Siapa nak jawab? Okey, Anam. Apa dia beza robot dengan manusia? Manusia hidup, robot tak hidup. Pandai. Okey, yang itu bagus. Yang kedua, siapa nak jawab lagi? Okey, Sofia. Apa dia? Robot tidak boleh makan dengan manusia boleh Robot tak boleh makan, manusia boleh makan. makan. Hanuha pula, apa dia? Manusia boleh bernafas, robot tak boleh bernafas. Pandai, manusia boleh bernafas, robot pula tak boleh bernafas. Okey, itu dah sesuatu yang baru. Awak pun dah tahu benda tu kan? Awak dah tahu. Kita dah boleh tengok, dah boleh tahu dah mana hidup, mana tak hidup, betul? Okey, jadi boleh tak bagi cikgu satu lagi contoh benda hidup lain selain daripada manusia? Apa dia? Afiq? Haiwan. Haiwan. Contoh dia? Lembu. Lembu benda hidup ke benda tak hidup? Benda hidup. Lembu benda hidup. Lagi Firdaus? Kapal terbang. Kapal terbang. Kapal terbang benda hidup ke benda tak hidup? Tak hidup. Tak apa. Kapal terbang adalah contoh benda bukan hidup. Hidup. Okey. Untuk sekarang ni, tadi awak dah sebutkan kat cikgu, betul? Contoh dengan, apa lagi awak dah sebut kat cikgu? Contoh benda hidup, contoh benda bukan hidup, apa perbezaan robot, betul? Okey, sekarang ni cikgu akan tunjukkan satu video. Video berkenaan dengan benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, boleh? Boleh. Jangan lupa subscribe Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup. Terdapat pelbagai benda di sekeliling kita yang boleh dijelaskan kepada benda hidup dan benda bukan hidup.
Contoh benda hidup adalah manusia, haiwan seperti kuda dan ikan, serta tumbuhan seperti pokok kaktus. Manakala contoh benda bukan hidup adalah batu, roket dan pensil. So, cikgu nak tanya. Tadi cikgu dah minta kan contoh. Cikgu nak tanya lagi dekat awak semua. Apa dia contoh benda bukan hidup? Bagi cikgu satu contoh benda bukan hidup. Apa dia, Sofia? Batu. Apa dia contoh benda hidup? Contoh benda hidup. Manusia. Jadi cikgu nak tanya ciri-ciri. Kita dah tahu dah contoh. Awak dah tahu kan apa dia benda hidup, apa dia bukan benda bukan hidup. Jadi apa dia ciri-ciri? Ciri-ciri tu apa yang perlu ada pada benda hidup? Yang pertama apa dia? Bernafas. Yang kedua makan, memerlukan air dan makan. Yang ketiga meriak. Yang keempat bergerak. Yang kelima membesar. Pandai pun. Okey, jadi lepas kita dah tengok video yang ini, cikgu nak minta awak buat satu aktiviti boleh? Kita buka buku tulis awak. Okey, cikgu nak awak lukis dekat cikgu satu contoh benda hidup. Boleh? Tak kisahlah awak lukis je. Boleh? Okey. Ni contoh apa? Benda hidup ke benda bukan hidup? Okey, tadi awak buat aktiviti apa? Aktiviti Tadi kita buat melukis. Ana lukis gambar apa? roket. Roket benda hidup ke benda bukan hidup? Benda bukan hidup. Noha lukis benda apa? Lukis benda hidup kan? Betul? Rama-rama hidup. Sekarang ni kita nak buat peta. Kita nak buat aktiviti dalam kumpulan. Ini aktiviti kita. Dah tahu belum cikgu nak buat apa? Belum. So, cikgu hari ni sekarang ni cikgu akan pecahkan awak. Cikgu akan masukkan awak dalam kumpulan. So, kita akan buat aktiviti dalam kumpulan. Boleh? Satu kumpulan ada 6 orang. Okey, 6 orang satu kumpulan. Jadi, so cikgu akan bahagikan kepada 4 orang. Okey, boleh? So nanti lepas kita dah siap buat aktiviti, cikgu akan pilih seorang pelajar ketua, tak kisahlah siapa-siapa. Kalau dia nak bercakap ke depan, dia akan cakap. So cikgu akan biarkan, cikgu akan bagi dia peluang untuk bagi tahu apa dia ciri-ciri benda hidup yang awak dah bincang. Okey, boleh? Boleh ke tak boleh? Okey, good. Okey semua. Semua dah siap ke dalam kumpulan? Semua dah nyatakan ciri-ciri benda hidup dekat dalam kertas tu? Okey, bagus. Buat sama-sama ke seorang je buat? Buat sama-sama. Bila sama-sama, kerja tu jadi mudah ke jadi susah? Jadi senang. Jadi cikgu nak jemput seorang wakil untuk bentang kat depan. Cikgu nak, tapi jangan senyum je, cikgu tak nak senyum. Cikgu nak awak sebut. Okey, ini cikgu ciri-ciri benda hidup. Ciri-ciri benda hidup, contoh memerlukan air dan makanan. Benda hidup boleh bergerak. Benda hidup boleh membesar. Okey, siapa nak dulu? Angkat tangan. Okey, Sofia come here. Bawa kertas awak sekali.
Okey. So, cakap kat cikgu. Ciri-ciri benda hidup. Ciri-ciri benda hidup adalah membiak, menyukai air dan makanan, bergerak, bernafas, Okey. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kumpulan ni cikgu bagi 5 markah. Tepuk tangan. Okey. Tepuklah tangan sungguh-sungguh. Kawan awak dah usaha. Tepuk tangan. Okey, thank you Sofia. Okey, kumpulan kedua, kumpulan Khairul Anam. Come here. Khairul Anam. Okey, ini kumpulan awak punya ke? Oh, cantiknya. Okey, cepat Anam. Bagi tahu kat cikgu ciri-ciri benda hidup. Ciri-ciri benda hidup ialah bernafas, membiak, bergerak, Apa lagi? Memerlukan air dan makanan. dan cikgu nak kira 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kumpulan ni pun dapat 5/5. Okey, tepuk sikit untuk kumpulan Anam. Okey, yang ketiga, kumpulan ketiga. Kumpulan Azhar. Come here Azhar. Kumpulan Azhar. Tengok. Kumpulan Azhar punya hasil. Okey, Azhar. Ciri-ciri benda hidup. Benda hidup perlukan apa? Bernafas, Ha? bergerak, Ha? Baik. memasukkan makanan dan minuman. Tapi tak ada pun memalukan. Membiak dah 2 kali dah membiak. Tapi tak apa. Cikgu bagi markah 4/5. Bagi tepukan untuk Azhar. Bagi saya ni. Kumpulan siapa? Firdaus come here. Ini kumpulan siapa? Firdaus. Okey, Firdaus. Jadi apa dia ciri-ciri benda hidup? Lagi bernafas. Apa pula cikgu cakap ni? Bergerak, dan memerlukan air dan makanan. Okey, alhamdulillah. Firdaus. Okey. So semua orang dah tahu ya ciri-ciri benda hidup, betul? Untuk aktiviti seterusnya pula, semua orang dah nyatakan apa dia ciri-ciri, betul? Okey. Jadi, untuk aktiviti ini, awak masih kekal dalam kumpulan yang sama, okey? Awak masih duduk dalam kumpulan yang sama. So, cikgu akan bagi awak 1 lembaran kerja. Mana depan? Lembaran kerja. Tapi cikgu akan terangkan dahulu apa yang perlu awak buat sebelum cikgu bagi kat awak, okey? So, yang pertama, arahan. Cikgu akan bacakan, okey? Arahan dia kata apa? Tandakan right. Right macam mana? Okey. Dan pangkal. Pangkal macam mana? Pada ruangan jawapan yang disediakan. Kemudian, tuliskan benda hidup atau benda bukan hidup. Faham tak? Awak tanda right. Kalau dia kat sini bergerak, tulis right. Contoh, bergerak. Burung boleh bergerak, tanda right. Lepas tu tulis kat bawah ni, benda hidup. Faham tak? Faham tak arahan cikgu? Okey. Lepas tu, tuliskan benda hidup atau benda bukan hidup pada ruangan kosong di bawah berdasarkan ciri-ciri yang telah awak kenal pasti. Okey, so ada 2 set. Satu akan dapat kapal terbang dan burung, satu lagi akan dapat, satu lagi kumpulan akan dapat katak dan melon. Okey, boleh? Awak dah siap belum aktiviti tadi? Senang ke susah? Senang ke senang sikit? Senang sikit je? Senang banyak. Okey, pandai. Awak buat sama-sama ke buat seorang-seorang? Kenapa buat seorang-seorang? Buat sama-sama. Ini nama pun aktiviti berkumpulan, okey? Jadi, cikgu akan panggil setiap wakil. Okey, kita mula dengan Sofia. Come here. Okey, Sofia tunjuk dekat cikgu. Okey, awak dapat apa? Gambar apa? Okey, jadi cikgu tengok. Katak boleh bergerak. Belon boleh bergerak tak?
Belon boleh bergerak tak agak-agak? Belon mestilah boleh bergerak walaupun dia kan. Belon boleh bergerak tak? Belon boleh bergerak tak? Apa? Okey, so membesar. Pandai. Katak saja boleh membesar. Membiak. Siapa boleh membiak? Katak saja boleh membiak. Siapa yang perlukan makanan dan minuman? Katak. Siapa yang perlukan bernafas? Katak. Jadi katak benda hidup ke benda bukan hidup? Benda hidup. Belon? Okey, pandai. Good, Sofia. Okey, dah sit down. Good, kumpulan Sofia. Baik, kita buka untuk kumpulan Sofia. Okey, seterusnya. Okey, Afiq. Okey, kumpulan Afiq, come here. Okey, tunjuk dekat semua orang. Awak dapat sama dengan Sofia. Jadi, katak bergerak. Belon pun bergerak. Katak membesar. Belon tak membesar. Katak membiak. Belon tak membiak. Katak makan dan minum. Okey, pandai. Jadi, katak benda hidup ke benda bukan hidup? Belon benda bukan hidup. Pandai. Okey, seterusnya. Okey, tunjuk. Okey, Anam, come here. Okey. Katak. Dapat katak. Dapat apa ni? Dapat terbang dengan burung. Jadi bergerak, dua bergerak. Okey, membesar. Okey, pandai. Semua betul. Jadi burung benda hidup ke benda bukan hidup? Benda hidup. Kapal terbang? Benda bukan hidup. Okey, pandai. Good, Anam. Okey, seterusnya. Last one. Azhar, come here. Okey, Azhar. Mana adik? Hilang duduk tempat masing-masing. Sila duduk tempat masing-masing. Okey, come here. Okey, jadi Azhar dapat gambar apa? Burung dengan kapal terbang. Sama dengan Anam. Dua bergerak. Hanya burung saja membesar, membiak. Lain semua burung. Okey, jadi burung benda hidup ke benda bukan hidup, Azhar? Okey, kapal terbang? Okey, dan good job semua orang. Kita bagi tepuk tangan untuk diri sendiri. Semua pandai-pandai. Senang rupanya cikgu ajar ni Okey, good. Itu saja aktiviti kita untuk hari ini. Jadi cikgu nak rumuskan apa yang kita dah belajar hari ini. Kita belajar apa hari ini? Kita belajar benda hidup, sains berkenaan dengan benda hidup dan benda bukan hidup. Jadi benda hidup ni ada ciri-ciri. Apa ciri-ciri dia yang pertama? Memerlukan air dan makanan. Lagi bergerak, bernafas, membesar dan membiak. Okey, boleh faham tak? Boleh. Okey, good. Jadi seterusnya cikgu nak tanya apa nilai murni yang kita dapat? Siapa nak jawab dulu? Siapa nak jawab? Noha. Haiwan disayangi. Kita mestilah sayang haiwan. Yang kedua, Anam. Apa dia Anam? Bekerjasama dalam kumpulan. Pandai. Kita mestilah bekerjasama dalam kumpulan. Kalau awak tak ada kerjasama macam mana? Nanti kerja tu jadi susah ke senang? Susah. Lagi Sofia apanya? Kita mestilah menghormati benda hidup. Itu sangat penting, okey? Lagi-lagi kita yang kita hidup dengan benda-benda bukan hidup, benda-benda hidup, okey? Lagi Azhar last one. Kita mestilah bersyukuri nikmat Allah. Jadi itu saja untuk hari ini. Okey. So, sekian, terima kasih. Bagi salam kat cikgu. Terima kasih.